Kalau anda masih hidup tetapi tak lagi mampu bekerja, adakah keluarga benar-benar dilindungi? Inilah persoalan TPD, bukan sekadar istilah lumpur dalam polisi. TPD ialah hilang upaya menyeluruh dan kekal, keadaan akibat penyakit atau kecederaan yang menghalang anda memperoleh pendapatan dan dijangka berterusan. Definisinya berbeza. Ada kontrak menilai sebarang pekerjaan. Ada yang menilai pekerjaan sesuai dengan latihan dan pengalaman. Bagi usia lanjut, ada yang menilai aktiviti harian. Kehilangan anggota atau penglihatan tertentu juga boleh dikira sebagai presumptif disability. Tetapi tak boleh kerja asal, kad OKU atau surat unfit to work belum semestinya TPD. Semak 3 perkara. TPD mungkin tamat lebih awal daripada manfaat kematian, tuntutan sering memerlukan tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan, dan bayaran boleh sekaligus atau berperingkat. Jadi jumlah 2 juta ringgit tidak semestinya diterima terus. Pendapatan boleh terhenti, tetapi rumah, pinjaman, rawatan dan penjagaan terus berjalan. Saringan awal, pendapatan tahunan darab 5 hingga 10 tahun, tambah hutang, penjagaan dan pendidikan, kemudian tolak aset cair serta manfaat sedia ada. Baki itu ialah anggaran jurang TPD. Sebelum menilai jumlah, semak definisi, umur tamat, tempoh menunggu, cara bayaran, had agregat, pengecualian dan kesan terhadap manfaat kematian. Baca sijil sendiri. TPD melindungi modal apabila anda tidak lagi mampu menjana pendapatan.